Ayah, dunia sekarang ni tenaga alam dah tinggal sikit. Zombie makin lama makin ganas. Tak sama macam zaman ayah dulu. Guru. Maha Guru dulu, mesti seorang Maha Guru Tahu Agung yang boleh menggoncang angin dan hujan, membasmi iblis dan syaitan. Maha Guru Tahu Agung. Dia tu cuma sekali je berjaya menghalau gangguan jahat sebab kaki kiri tersangkut kaki kanan sendiri. Kebetulan tikam tepat kat tekak zombie. Nasib baik je. Kalau macam tu, Maha Guru dengan tahap amalan macam mana boleh ajar guru dengan 2 orang? Pakcik perguruan ni, sebab dia asyik buat ini. Membentuk isyarat tangan. Makan pun buat isyarat. Jalan pun buat isyarat. Buang air besar pun. Tak lupa buat beberapa kali. Kata nak berhubung dengan hukum agung langit. Tapi akhirnya, sampai mati pun masih tak berapa pandai. Guru. Kubur bergerak, Maha Guru marah ke? Berdebar kau ni, maki ayah depan kubur. Kalau bukan sebab sistem bantuan celaka ni, aku nak buat isyarat tangan tak henti-henti. Macam orang gila ke? Tahniah perumah sistem, lagi 10 kali. Boleh capai pencapaian 1000 juta isyarat tangan. Sistem kebangkitan. Hidup semula? 60 tahun. Nak habis dah ke? Apa hal ni? Siapa usik kubur aku? Alamak, aku dah nak hidup balik ni. Jangan ganggu aku sekarang. Sial. Cukuplah ayah. Tahu ayah tak suka dengar kebenaran. Nanti saya datang lagi. Jumpa. Pada Datuk Gengurus Farid Ismail itu, akhirnya pergi juga. Farid Ismail. Ini tempat yang Maha Guru maksudkan. Kali. Abang, kita gali kubur leluhur orang? Takkan pendek umur ke? Penakutnya kau? Maha Guru dah kata, Farid Ismail ini, walaupun semasa hidup tak berguna, tapi 3 anak dia semakin kuat. Mesti buka kubur bakar mayat, baru boleh putuskan feng shui keluarga Ismail. Supaya mereka tak boleh ancam takhta Maha Guru tahu. Tapi aku rasa tempat ini seram dingin. Macam ada sepasang mata memandang kita ni. Sini cuma kita berdua. Dengan mayat dalam kubur tu, kenapa kau takut dia melompat keluar gigit kau ke? Dapat aduh mak, 60 tahun. Muka dia masih macam orang hidup. Abang, tengok tangan dia masih bergerak. Takkan mayat bangkit. Jangan merepek. Ini refleks biasa. Cepat ambil minyak bakar. Bakar je tak jadi apa. Betul. Bakar jadi abu. Tengok dia nak buat isyarat tangan lagi. Cepat. Dua orang berdebar. Aku ni hidup, cucu-cucu. Hidup. Tinggal 3 lagi. Cepat buat isyarat tangan. Maafkan saya, Tuan Farid Ismail. Kalau nak balas dendam, cari Maha Guru saya dengan abang saya. Jangan cari saya. Tunggu, jangan bakar. Tinggal 1 lagi. Langit bumi mazhab suci, akar segala tenaga. Isyarat siap. Tahniah perumah sistem, 1000 juta isyarat tangan. Pahala sempurna. Sistem Maha Guru tahu terkuat. Diaktifkan. Apa dah jadi? Guru, abang seperguruan, mayat dah bangun berdiri.
Kalian berdua nak bakar jasad aku? Mayat bangkit. Seribu juta kali. 1000 juta kali. Aku akhirnya hidup semula. Kalian dua berdebar ni, kenapa? Badan aku lemah sangat ni. Langit bumi tanpa batas. Pinjam hukum langit bumi. Ilmu aku mana? Perhatian, rumah sistem telah mati 60 tahun. Tahap amalan asal dah hilang. Status semasa, tahap amalan kosong. Umur badan 90. Penilaian keseluruhan, lemah sangat. Lemah sangat. Aku dah buat isyarat tangan 1000 juta kali. Sistem kau tipu aku ke? Jangan gelabah, kau dah aktifkan sistem daftar masuk Mahaguru tau. Cari sahaja objek gelap beraura roh gelap. Daftar masuk. Tahap amalan akan pulih beransur. Dapat ganjaran misteri. Daftar masuk objek gelap. Guru, jasad Mahaguru dah hilang. Kubur orang korek. Tak boleh terima, berani. Kejar, walaupun terbalikan seluruh gunung. Mencuri mayat mesti dikeluarkan. Si mati lalu. Orang hidup jauhkan diri. Si mati lalu. Orang hidup jauhkan diri. Warga tua sekalian, guru hilang. Sekarang cuma pakcik guru kedua. Nak terima kita, kita tabah lagi ya. Jom. Kaki aku buta ke jalan. Kamu Mayat hidup. Ada zombie. zombie. Mana? Itu kat belakang. Abang, zombie lagi banyak sini. Bangun. Jangan lari. Zombie aku tak gigit orang. Ini, Azimat ni, macam kenal sangat. Takkanlah. Jangan. Aku ni murid tuan kamu. Tak boleh gigit aku. Habislah. Mahaguru ajar saya mengiring mayat. Tak ajar nak kunci mayat. Nurin, aliran kita selain ukuran tetap langkah terakhir ialah ilmu seru dewa. Ilmu seru dewa. Bunyinya hebat. Guru, dewa mana-mana pun boleh seru ke? Tengok dewa mana yang ada masa. Kalau betul tak boleh, kau panggil mahagurumu, Farid Ismail, walaupun dia tahap amalan rendah. Tapi dia suka jaga tepi kain orang. Mungkin dia boleh selamatkan kau. Oh ya, guru juga ajar saya ilmu seru dewa. Roh langit dengarlah, roh bumi dengarlah. Maharaja Agung Setara Langit muncul segera. Roh langit, roh bumi, Maharaja Agung Setara Langit tolong muncul. Roh langit, roh bumi, tak guna langsung. Mungkin semua dewa sibuk ke? Kalau memang tak dapat panggil, cuba sebut nama mahaguru kau, Farid Ismail. Mungkin boleh selamatkan nyawa kau.
roh langit, roh bumi. Maha Guru Farid Ismail, tolong aku. Aduh. Hai. Kau yang panggil aku ke sini? Ini masih dalam negara ke? Cangkung. Cakap. Mayat ayah aku, kau bawa ke mana? Tak bersalah, Tuan Pendeta tahu. Tengok dia tu. Dia mayat bangkit. Mesti dia lompat pergi sendiri. Bodoh punya. Ini tanah tua Feng Shui. Mana mungkin Maha Guru aku mayat bangkit? Betul, Tuan Pendeta tahu. Dia pun cakap dengan kami. Mesti mayat bangkit. Dari gaya mereka, tak macam tipu. Tapi kalau mayat bangkit, boleh lagi cakap dengan orang? Mana ada benda macam ni? Hantu. Berani. Ada kejadian di sana. Cepat kita pergi tengok. Hantu. Aku panggil Maha Guru, bukan zombie. Mana datang satu zombie lagi? Siapa zombie? Kau buka mata baik-baik tengok. Tengok. Aku orang hidup. Aduh. Pinggang tua aku ni baru 90 tahun. Kau betul-betul bukan zombie? Cermin mata tu. Itu bukan anak ketiga aku. Kamal Ismail ke? Guru saya. Anak engkau? Takkanlah. Kau Farid Ismail? Maha Guru Ismail? Barulah semuanya masuk akal. Hahaha. Kau murid Kamal Ismail. Patutlah muda begini. Ilmu menyeru dewa pun boleh. Panggil aku datang. Dia betul-betul moyang Maha Guru? Tapi dia nampak umur. Sama macam aku je. Itu, aku? Hei anak gadis, aku tak nak berdebat dengan kau dulu. Mari. Cepat guna loceng penahan mayat guru kau untuk kunci semua zombie ini. Loceng penahan mayat? Aku cuma tahu goncang loceng untuk bawa mayat jalan, tak pandai kunci mayat hidup. Kau dari aliran pengiring mayat, tak pandai kunci mayat? Tipu hantu ke? Aku baru masuk sebulan je. Bukankah kau Maha Guru Farid Ismail? Cepatlah kunci mereka semua. Aku pun baru bangun dari keranda, tertidur 60 tahun. Amalan dah hilang. Nak kunci zombie macam mana? Kalau tak boleh, taktik terbaik. Lari. Larilah. Aduhai. Kaki aku cedera Maha Guru, tak boleh lari. Kamal Ismail. Kau betul-betul ada murid cicit yang hebat. Sistem keluar, jangan biar aku baru hidup semula. Dah kena gigit zombie? Sasaran daftar masuk dikesan 4 zombie putih biasa. Rumah sistem cuma perlu buat isyarat tangan dan tekan tengah kening mereka untuk selesaikan daftar masuk. Tahap amalan dipulihkan dan dapat hadiah misteri. Buat isyarat tekan kening? Kaki tangan aku dah tua ni. Boleh angkat setinggi itu ke? Tak cuba mana tahu. Rumah sistem, cuba nasib. Tua jadi muda. Maha Guru tolong. Tak mati pun mati sekali lagi. Gila pun gila lah. Tolong. Bagi aku, daftar. Alamak. Jangan nangis, anak gadis. Salah aku. Tak jaga zombie dengan baik sampai Maha Guru mati. Maha Guru kau tak senang mati. Nasib baik buat isyarat tangan cepat. Tahniah, rumah sistem. Berjaya daftar masuk zombie putih biasa. Dapat amalan 10 tahun dan kekuatan fizikal. Dapat azimat menepis bala. Bila bahaya, azimat terbakar sendiri. Kuasa yang lama tak rasa. Akhirnya kembali. Langit bumi terbahas. Pinjam hukum langit bumi, hancur. Badan 80 lebih tahun ni, memang tak tahan kena pukul. Anak gadis, beri loceng tu. Tengok baik-baik. Macam ni guna loceng. Roh suci tenangkan jiwa. Segala kejahatan diam. Tenang. Betul berhenti. Wah, Maha Guru. Hebatnya awak. Yang lagi hebat lagi belum. Pandang kanan lurus. Sedia. Sekarang percaya.
Aku maha guru kau kan? Ya, ya, ya. Tahniah, rumah sistem. Daftar masuk zombie putih biasa berjaya. Dapat 5 tahun amalan dan kekuatan fizikal. Perhatian. Daftar masuk objek gelap kategori sama berulang. Akan kurang hasil. Tiada hadiah item. Kalau kurang separuh, kuranglah. Nyamuk kecil pun, daging juga. Tahniah, rumah sistem. Daftar masuk berjaya. 4 zombie putih biasa. Dapat amalan 25 tahun. Usia fizikal, pulih ke 65 tahun. Hahaha. Amalan semasa, 25 tahun. Usia fizikal, 65 tahun. Inilah amalan 25 tahun. Kalau daftar masuk lagi beberapa kali, aku bukan nak terus naik darjat. Maha Guru, tadi awak buat apa tu? Oh, ini aku perlu jelas pada kau ke? Awak maha guru saya. Guru, tengok! Zombie tua tu sedang beri taklimat pada zombie kecil. Mengarut. Zombie buat apa taklimat? Orang tu nampak macam kenal. Guru, bukan itu murid Cicit Nurin Saleh ke? Alamah, zombie nak cederakan dia. Hati-hati. Berani. Tunggu. Pendeta tahu berkening lurus. Itu anak kedua Hafiz Ismail. Si bedeba. Akhirnya jumpa kau hidup-hidup. Hahaha. Makhluk terkutuk. Jangan lancang. Tunggu. Siapa kau? Aduh. Jangan pukul muka. Abang seperguruan, cepat berhenti. Dia ni... Adik seperguruan. Tenang. Zombie tua ni tak tahan pukul. Dengan abangmu ini, aku seorang pun dah cukup. Aku pukul. Pukul! 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 Hafiz, anak derhaka. Kalau kau tak datang, ayah kena pukul mati nanti. Wah! Kau zombie tua ni, berani pula nak mengaku-ngaku. Nanti kau tengok kepandaian berani. Helikopter gagak. Gerakan apa ni? Nama baik Farid Ismail seumur hidup nak musnah. Sebab budak bodoh ni? Berani, berhenti. Berhenti. Dia ayah aku. Ayah guru aku, moyang guru. Hafiz, kau pandai kau pilih murid? Ayah. Maha Guru. Ayah, saya gagal mendidik dengan baik. Sila hukum saya. Maha Guru. Jangan marah guru saya. Salah aku buta, sangka moyang zombie tua. Saya salah sangka. Saya pukul. Saya terima hukuman. Saya terima. Sudahlah. Tak tahu tak salah. Bangunlah semua. Bukan nak marah, tapi lain kali tanya dulu, baru pukul. Kalau orang biasa, dah lama kau pukul mati. Maha Guru. Guru cakap tahap amalan moyang tak berapa pandai, tapi sikap sangat baik hati rupanya. Diam kau. Kau yang patut diam. Jangan kau ingat, kau kutuk aku di kubur, semasa aku tak dengar langsung. Ayah, jangan marahlah. Tapi sebenarnya, ayah dah mati 60 tahun. Macam mana tiba-tiba hidup balik? Cerita ni, panjanglah nak cakap. Perhatian. Jika perumah sistem mendedahkan, kewujudan sistem ini akan dihapuskan terus. Oleh sistem... Hahaha. Kalau begitu, aku pendekkan cerita. Maknanya ayah kau ni hidup semula lah. Habis cerita. Bukan anak gadis yang kena pukul tu aku. Kau menangis apa pula? Maha Guru, saya merayu. Tolong selamatkan guru saya. Dia diculik orang. Apa? Kamal kena hal. Beberapa hari lepas, sekumpulan orang bertopeng tiba-tiba serbu masuk rumah, ikat dan bawa guru saya pergi. Saya tak jumpa dia, sebab itu saya bawa barangan yang guru tinggalkan. Untuk cari pakcik guru kedua. Bongkar kubur bakar mayat. Sekarang culik anak aku pula. Hafiz, kau masih ingat tak? Dulu siapa? Halau kita turun dari Gunung Mawar? Maksud ayah.
Tapi dia tak lama dulu. Baru jemput saya sertai upacara Agung Mahaguru Tau bulan depan. Itu baru padan, kan? Upacara Agung Mahaguru Tau berkaitan dengan warisan sah Gunung Mawar. Dia pasti nak ambil peluang ini untuk hapuskan keturunan kita sampai ke akar umbi. Kalau begitu, masalahnya dah besar ni. Mahaguru? Pakcik guru kedua? Cikgu saya tu? Gadis, jangan gelabah dulu. Orang tu mana? Dalam sebulan ni, dia takkan boleh tumpah darah. Jadi cikgu kau mesti selamat. Dengan tahap amalan aku sekarang, jauh lagi nak lawan dia. Nak selamatkan Kamal, kita kena cari objek gelap untuk daftar masuk segera. Barulah tahap amalan boleh naik. Pakcik Hafiz. Tak baik. Rumah keluarga Yusof ada zombie. Cepat pergi tengok. Ada zombie? Ya. Ini kan pengalaman hampa itu. Peluang untuk berbuat baik kumpul pahala. Hahaha. Hafiz, hal ni, kita bertiga, terima. Pakcik Hafiz? Akhirnya Tuan datang. Sila masuk. Ayah, tengok. Aku tak patut dedah identiti sekarang. Kau uruskan. Ini dia. Sejak ribut salji tempoh hari, runtuhkan separuh rumah. Rumah tak tenang langsung. Pakcik Hafiz, tolong tengokkan. Puan Yusof, maaf cakap terus. Dewan leluhur Datuk Tuan tu. Depan tinggi belakang rendah, tiada sokongan kiri kanan, bentuk macam bocor tenaga. Bukan saja tak dapat membawa tuah, malah mudah mengumpul tenaga gelap, bencana buat keturunan. Tahun dulu, ahli Feng Shui yang menanda titik liang ini. Nampaknya ada dendam dengan keluarga Yusof. Tak mungkin Pakcik ketujuh. Yang menanda titik untuk keluarga kami dulu, ialah ayah Tuan sendiri, Tuan Tua Farid Ismail. Rupanya kubur yang aku tandai. Patutlah nampak macam kenal. Dulu asyik sibuk, membentuk isyarat tangan kejar kemajuan. Mana ada masa nak kaji Feng Shui? Pakcik ketujuh? Maksud Tuan, ayah Tuan, ada dendam dengan keluarga kami? Puan Yusof, aku tadi tak perhatikan betul. Feng Shui sini sebenarnya sangat bagus. Cuma dimusnahkan susunannya oleh ribut salji. Bencana tak disangka-sangka saja. Puan Yusof jangan banyak fikir. Buka keranda dulu, tengok keadaan Datuk Tua. Ini bukan Firdaus ke? Firdaus. Alamak. Kenapa baru 60 tahun, sudah pergi? Mati di usia muda. Ini bukan ke gadis yang dulu kejar-kejar aku, nak kahwin dengan aku. Baru 19 tahun sudah pergi? Mati di usia muda. Angkat keranda. Datuk tua keluarga kami, kenapa macam orang hidup? Jangan-jangan nak... Ada tanda perubahan mayat, mesti segera dibakar. Untuk cegah masalah. Kalau begitu, ikut kata Pakcik ketujuh. Bakar sajalah. Tak boleh bakar. Tak boleh bakar. Wahahaha. Aduh, aura gelap ini. Teksturnya, hahaha. Ini objek gelap unggul. Dikesan zombie hijau, hampir berubah mayat. Aura gelap pekat. Kualiti sederhana. Jika ia berubah mayat, dan perumah sistem daftar masuk, dapat 20 tahun tahap amalan, dan kekuatan fizikal. Serta hadiah item jarang, menanti awak. 20 tahun. Dengan item jarang lagi. Untunglah aku. Kau ini siapa? Kenapa hina jenazah moyang keluarga kami? Tenanglah, Puan Yusof. Dia ini, murid baru saya Farid. Ayah. Ayah betul ni, kalau mayat ini tak dibakar, malam ini dia akan bangkit dan lukakan orang. Aku memang nak dia bangkit. Objek gelap ini bagus untuk
Tahap amalan ayah, Zombie tingkatkan amalan? Bukankah ini cara ilmu hitam? Puan Yusof, cuba fikir, sejak kebelakangan ini, kenapa rumah besar Yusof tak aman? Sebabnya, Datuk Tua Yusof masih ada dendam tak selesai. Kalau terus bakar mayatnya, dendamnya tak akan hilang. Bukankah dia akan menjadi hantu ganas? Bukankah itu baru masalah besar? Puan Yusof, kata murid saya, ada benarnya juga. Begini, Puan Yusof, apa kata, saya uruskan jenazah Datuk Tua dengan buka altar dan beramal. Cuba redakan dendamnya. Kalau tak berhasil, baru bakar pun tak lambat. Betul juga kata Pakcik Guru. Kalau begitu, tolonglah Pakcik Hafiz. Puan. Puan, Panglima dah sampai bandar. Pakcik Hafiz, saya ada hal lain. Dahulu dulu. Abang seperguruan, aku ni silap mata ke? Bukankah itu mayat bangkit? Zombie tua semalam? Kenapa dia dengan pendeta tua sekening? Farid Ismail jalan sama? Tunggu. Mana ada zombie? Siang hari keluar berkeliaran? Jelas tu bukan mayat bangkit. Abang seperguruan, maksud kau, hidup semula? Itu kan ilmu terlarang, yang mengacau aturan yin dan yang tak hairanlah Maha Guru takut sangat. Jom, balik beritahu abang seperguruan utama. Pakcik Guru kedua Hafiz Ismail, Maha Guru dah pusing-pusing. Mayat ni hampir sejam. Dia tak ada apa-apa ke? Betul, Guru. Pandangan itu macam aku. Hidu, bau ayam panggang. Jangan-jangan lama sangat dalam keranda, selera pun berubah. Jangan cakap sembarangan. Ayah hidup semula kali ini. Memang dah pelik dari awal. Sekarang ni pula dia begitu minat pada zombie yang nak berubah mayat ni. Jangan-jangan dia dah ikut jalan sesat ke? Ayah, Encik nak urus macam mana? Objek gelap ini dengan benda ini? Senang saja. Tunggu dia mayat bangkit, awak halang dia, serahkan pada aku. Sayangnya, malam ni Farid Ismail ni, boleh ke kembali ke puncak? Semuanya bergantung pada kau. Hahaha. Ayah dia panggil zombie tu sayang. Tak boleh. Tak boleh biar ayah sesat jalan. Ayah, beras pulut dekat rumah dah nak habis. Takut tak dapat kawal aura jahat daripada mayat ni. Tolong pergi beli sikit. Guru, jangan susahkan Maha Guru. Saya pergi. Duduk diam sini. Tempoh hari beli beras pulut, langsung bawa balik satu bakul nasi pulut. Sekarang nak buat kacau lagi? Pakcik Guru kedua, itu bagaimana kalau saya pergi? Kau orang baru, tak kenal tempat. Lagi tak boleh pergi. Lebih baik ayah tolong pergi. Kedai beras razak 60 tahun dulu tu, ayah kan biasa sangat. Jalan pun dah hafal. Kalau saya pergi zombie ni, bangkit awal macam mana? Itu, Ayah, zombie tahap macam ni, anak awak ni, 3 keping azimat je cukup. baiklah. Gadis, azimat penepis bala ni untuk engkau. Buat persediaan. Saya pergi dulu. Hafiz, jangan sampai kau lukakan zombie kesayangan aku ni. Dengar tak? Jangan risau, ayah. Saya jamin serahkan dia balik. Pada ayah dengan selamat. Empat gembira, beraninya. Siapkan altar dan beramal. Siapkan darah ayam jantan, tali dakwat dan pedang kayu persik. Ada apa, Guru? Nak kunci mayat hidup ke? Kunci apa? Aku nak hidupkan mayat. Hah? Apa lagi kau tunggu? Cepat pergi. Suruh Abang Long juga cepat datang. Kita kena tahu apa sebenarnya yang ayah nak buat dengan zombie ini. Lepas lepas masuk malam ni, aku akan ada amalan 45 tahun. Dengan badan berusia 45 tahun. Lagi dekat untuk pukul si tua bangsat Rahman tu. Langkah lagi dekat. Hehehe. Rasa puas hati. Kenapa tiba-tiba jadi sejuk sangat?
Tengah malam macam ni? Kat jalan besar? Siapa yang siul lagu macam tu? Mungkinkah pengantin hantu menjemput mempelai? Ding. Mengesan. Objek gelap istimewa pengantin jahat. Keturunan tenaga gelap sederhana tinggi. Selepas daftar masuk dapat amalan 30 tahun, kekuatan fizikal, dan alat jarang yang tidak diketahui. Amaran mesra. Objek gelap ini sangat kuat. Tahap amalan rumah sistem sekarang sangat tidak mencukupi. Kadar kejayaan paksa daftar masuk kurang daripada 1%. Cadangan, rumah sistem elak segera. Kurang 1% kejayaan? Baik, aku balik dulu. Daftar masuk Datuk Tua Yusof. Nyawa lebih penting. Tunggu. Ini aku. Anak muda tampan. Jangan lari. Mari bersama hamba. Mari ke alam baka. Hahaha. 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 Anak muda tampan? Kenapa tak temani hamba? Aku... Wahai gadis, bergurau saja. Sejujurnya, aku ada 3 anak lelaki tunggu aku balik masak. Anak? Bukan. Malam-malam. Saya serupa tua, langkah dewa bergerak sekarang juga. Penipu. Jangan lari. Tak lari? Tunggu apa? Jumpa lagi. Nasib baik aku lari pantas. Hahaha. Hantu perempuan ini? Bila tahap amalan aku pulih? Nantilah, aku ajang kau. Hahaha. Anak muda tampan? Macam mana nak ajar hamba? Hahaha. Hahaha. Tak mungkin. Hahaha. 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 Aduh. Bukan, wahai gadis. Nak aku cakap, kita tak serasi. Lagipun, jangan lihat muka aku muda. Sebenarnya aku dah lebih 90 tahun. Aduh, tak tahan kau. Asyik ganggu macam ni? Serasi ke tak? Cuba saja tahulah. Mari sini. Anak muda tampan, biar hamba sayangi kau. Hahaha. Dah aku cakap kita tak serasi. Langit bumi tanpa batas. Injam hukum langit bumi. Hancur. Ilmu tahu Gunung Mawar. Kau pendeta Gunung Mawar? Yalah. Dah takut sekarang? Kalau bijak, berambus sekarang. Kalau tak, hari ini aku pendeta tahu. Takut? Hahaha. 60 tahun? Pendeta tahu Gunung Mawar buat aku mati tak adil. Langit ada mata. Hari ini jumpa kau lagi, pendeta tahu Gunung Mawar ini. Perempuan ni ada dendam dengan Gunung Mawar. Salah fahamlah, cik. Aku pun ada dendam dengan Gunung Mawar. Jadi kita senasib sejiwa. Tak tepat. Hantu malang. Apapun, kita sekutu. Kau masih nak tipu aku? Hari ini aku bunuh kau si pendeta ni. Lega hati aku. Aku betul-betul tak tipu kau. Lebih 60 tahun dulu, aku yang dihalau dari Gunung Mawar. Serahkan nyawa? Habislah nyawaku. Gambar ini? Kenapa ada kat kau? Dia kenal gambar ni. Mungkinkah? Aisyah? Betul ke kau? Aku Abang Farid Ismail. Abang Farid? Aisyah? Betul lah aku. Kau masih ingat? Dulu, aku bawa 3 budak tu. Hidup susah sangat. Kau, yang hantar ubi keledek untuk kami. Kau, yang jahit baju untuk kami. Kau, yang jaga mereka bertiga. Betul lah kau. Abang Farid?
Kenapa? Kenapa sampai sekarang kau masih hidup? Tapi aku jadi macam bukan manusia, bukan hantu begini. Aku sakiti kau. Tahun itu, bukan aku pergi, tangkap zombie di kampung sebelah. Balik pun tak jumpa kau. Mana mungkin aku sakiti kau? Tak. Kau merepek. Tahun itu aku pakai busana pengantin, tunggu kau 3 hari. Yang datang malah kumpulan pendeta Tao dari Gunung Mawar. Mereka kata, kau yang suruh mereka bunuh aku. Pendeta tahu. Aisyah, ada salah faham ni? Memang salah faham besar. Beritahu Abang Farid. Pendeta tahu itu siapa? Abang Farid pasti tuntut keadilan untuk kau. Abang Farid, Aisyah. Aura hantunya kacau sekarang. Aku selesaikan daftar masuk dulu untuk tenangkan dia. Baru selidik kebenarannya perlahan-lahan. Farid Ismail. Kau tipu aku lagi? Aku takkan percaya kau lagi. Aisyah. Aduh. Alamak. Ayah. Betul ke ni ayah? Anak buah Ismail. Dia hantar mesej. Aku pun tak percaya. Rupa-rupanya, ayah betul-betul hidup semula. Lepas. Siapa suruh kau datang kacau? Siapa suruh kau panah dia? Akulah. Hantu perempuan tu bukan nak celakakan kau ke? Hantu perempuan apa? Itu makcik kau. 60 tahun dulu. Makcik yang jaga korang bertiga tu. Makcik Aisyah. Alamak. Tahun dulu. Dialah. Dia selalu hantar ubi ke rumah kita, jahit baju untuk kita. Kenapa dia boleh jadi begini? Kenapa dia jadi macam ni? Aku tengah tanya tu. Ha? Kau pula datang sini, lepaskan ilmu petir dengan ganas. Sampai dia lari. Aku ini ambil berat pasal kau. Aduh. Nasib baik, daftar masuk tadi berjaya. Tahniah, rumah sistem. Berjaya daftar masuk objek gelap harta tinggi, pengantin jahat. Dapat amalan 30 tahun, dan kekuatan fizikal. Dapat alat jarang. Mantra cahaya suci 9 langit. Amalan semasa, 55 tahun. Umur fizikal, 35 tahun. Mantra cahaya suci 9 langit. Ini bukan kita rasa tertinggi. Gunung Mawar yang dah lama hilang. Lagi dapat amalan 30 tahun, dan fizikal. Memang syok habis. Ayah. Macam inilah. Sekarang aku pergi cari makcik Aisyah balik. Cari apa lagi? Pulang ke rumah besar Yusuf dulu. Ha? Selesaikan zombie hijau tu. Tunggu esok. Esok baru jelaskan. Ini amaran bala mendekat? Tak kena. Nurin Saleh dan yang lain tak kena hal. Ayah, tunggu aku. Tunggu. Guru, semua dah sedia. Tali dakwat dah direndam, kokok ayam dalam darah ayam jantan 3 kali. Aku jamin zombie hijau tu takkan boleh melompat. Pakai guru Hafiz Ismail, kita tak tunggu Maha Guru dulu, baru buat. Kalau ada apa-apa jadi... Jangan risau adik. Zombie hijau yang guru aku tundukkan lebih banyak daripada najis aku. Sudah biasa. Kau ni banyak cakap. Tengok sekitar keranda. Ada benda tak kena tak? Jangan terlepas pandang. Baik. Nurin Saleh, ikut aku. Ajar kau ilmu penahan mayat. Guru kau. Mister, baik. Guru terlalu berhati-hati. Cuma zombie hijau kecil. Aduh. Apa benda ni? Angin bertiup. Nasib baik tak nampak. Abang seperguruan. Cuma bagi darah tikus sikit. Zombie dah naik tahap. Kau tahu apa? Ini tikus pemakan yin. Makan mayat busuk besar kan? Darahnya sangat gelap. Lepas zombie hijau hisap, mesti jadi zombie berbulu. Betul kan? Abang seperguruan utama? Mister. Ayah ramal dengan 64 heksagram. Kata nasib keluarga Ismail ada rahsia langit. Mungkin ganggu. Upacara Agung Maha Guru tahu. Aku nak tengok keluarga ni layak ke tak berebut takhta Maha Guru tahu Gunung Mawar.
Tadi nampak... Aduh. Yang nampak jangan marah. Berani? Dalam keranda okey ke? Semua normal. Guru jangan risau. Baik. Sudah tiba waktunya. Buka altar, buka pintu. Aduh, ayah. Jangan takut sendiri. Cuma zombie hijau. Hafiz, mata tertutup pun boleh selesaikan. Kau tahu apa? Azimat penepis bala aku tu, boleh ke tiba-tiba terbakar sendiri? Pasti Hafiz dan yang lain dalam masalah besar. Pasti si Rahman tu yang main. Tak boleh lambat sangat. Aku pergi dulu. Baru keluar dari keranda. Tak nak anak mati dulu. Hafiz, kamu mesti tahan. Ayah datang. Tunggu, ayah. Wahai roh keluarga Yusuf, dengar titahku. Kalau tak bangun sekarang, bila lagi nak bangun? Bangun. Pakcik guru kedua. Dia bangun. Jangan panik, ikut cakap aku. Kunci mayat dengan tali dapat. Baik, guru. Adik, sambut. Langit bumi tanpa batas. Pinjam hukum langit bumi. Tenang. Aduh. Ini bukan Azimat yang salah. Yang maha guru bagi aku ke? Kenapa dia... Alamak. Ini bukan zombie hijau, tapi zombie berbulu. Cepat mundur. Ayo. Guru, Pakcik guru kedua. kenapa zombie hijau jadi zombie berbulu? Kecuali ada orang. Beri dia makan. Objek gelap tahap tertinggi. Abang sekurang tahu. Zombie berbulu dah jadi. Upacara Agung Maha Guru tahu dah nak dekat. Ayah dan aku tak patut terlibat karma hidup mati. Tapi guna tangan zombie berbulu ni, hapuskan keluarga Ismail. Tak langgar hukum langit pun. Objek gelap tahap tertinggi. Mungkinkah tadi darah di mulutnya? Apa kau cakap? Alamak guru, salah akulah. Sebelum mayat bangkit tadi, ada darah di mulutnya. Aku bantu ni. Tengok-tengok, hilang pula. Aku tak ambil peduli. Shidunggu, kau hampir bunuh aku. Langit bumi tanpa batas, pinjam hukum. Guru, aku lawan kau. Nurin! Guna loceng penahan mayat, cepat. Wahai si mati, dengarlah perintahku. Serang. Guru, loceng ni kuat betul. Pakcik guru kedua. Fokus, jangan berhenti. Loceng suci tenangkan roh. Segala kejahatan kembali satu. Tangkap dia. Hebatnya adik seperguruan. Guru, cepat tundukkan zombie berbulu itu. Tunduk apa? Buang masa. Zombie banyak sangat. Mustahil kita kunci dia. Nurin lari. Nanti kita mati semua kat sini. Aduh guru, pintu dikunci orang dari luar. Ada orang buat formasi di luar. Mahu kurung kita sampai mati. Nak lari? Mati saja dalam situ. Buka pintu. Aku ambil kapak nak pecahkan. Tak sempat dah. Patutnya tunggu ayah balik dulu. Ayah, anak derhaka. Pergi dulu. Aduh. Maha guru tolong. Zombie, berani lukai anak cucuku? Farid Ismail sigila isyarat tangan. Dia betul hidup semula. Daya suci 9 langit bersihkan aura jahat. Tita, Aduh. Aduh. Ayah, hebatnya. Maha guru cuma satu gerakan. Sudah halau zombie berbulu terbang. Guru masih nak kata Maha Guru tak berapa pandai? Ayah, anak ini tak berguna. Hampir sebabkan malapetaka. nyawa pun hampir tak ada. Masih nak banyak cakap? Cepat. Bawa dia balik. Mantra cahaya suci 9 langit. Ilmu isyarat tangan warisan Gunung Mawar yang hilang ratusan tahun. Ilmu penjaga perguruan.
Dia yang dah mati 60 tahun. Orang tak berguna. Macam mana dia dapat? Abang seperguruan utama. Zombie berbulu dah kena halau. Kita seterusnya buat apa? Farid Ismail terlalu hebat. Kita balik saja. Lapor pada guru. Diam. Kerja dah gagal. Aku masih ada muka nak balik. Farid Ismail. Jangan ingat dah habis macam ni. Sebelum upacara Agung Mahaguru tahu, aku pasti buat keluarga Ismail kau. Keluarga harmoni. Tu nasib kau baik. Tu tak kena urat saraf. Kalau tak, memang dah jadi tu. Yang muda hantar yang tua pergi. Terima kasih, ayah. Abang, tahan sikit ya. Mahaguru katakan sakit sikit. Tak apa, adik. Aku abang seperguruan, lelaki kuat besi. Tak apa, tak ada masalah langsung. Oh, Apa nak jerit? Guru kau tu, paru-paru hampir ditikam tembus. Dia pun tak mengeluh sepatah pun. guru. Dibungkus macam ketupat daging. Mana boleh jerit. Hei, Nurin. Tambah lagi ubat untuknya. Jangan-jangan, guru. Kenapa mereka cedera teruk macam ni? Tanya dia lah. Salah aku. Tak dengar kata ayah. Angkat mayat hidup sendiri. Akibatnya, zombie hijau tu dikacau orang. Zombie hijau jadi zombie berbulu. Pakcik guru utama, kalau bukan Mahaguru sampai, kami bertiga dah mati. Baik-baik saja. Zombie hijau macam mana boleh jadi zombie berbulu? Mesti ada orang main belakang. Kau kenal benda ni? Ini dari keluarga Rahman. Kertas jadi tentera. Si Comel ni. Aku pergi cari mereka sekarang? Berhenti. Kau ni boleh lawan si Tua Rahman atau boleh tahan 300 murid dia. Ke apa? Ini. Aduh. Perkara paling penting sekarang, kau pergi tangkap balik zombie berbulu tu untuk aku. Dia cedera parah akibatku. Pasti tenaga gelapnya rosak teruk. Dia pasti akan lari balik ke kubur leluhur keluarga Yusof. Oh baik. Aku faham. Ayah, aku pergi buat sekarang. Dah pandai jawab soalan awal pula. Kenapa awak begitu obses dengan zombie itu? Betul ke? Cuma nak hapuskan bahaya? Jangan cakap lagi. Aku tahu rahsia dalam hati awak. Cuma sekarang, banyak hal tak boleh aku terangkan. Tapi awak cuma perlu ingat, aku Farid Ismail ini. Mungkin tak berapa pandai, tapi pasti akan lakukan perkara kejam yang melanggar hukum langit. Objek gelap mutan dikesan. 1 zombie berbulu. Ketulenan tenaga gelap tahap unggul. Daftar masuk untuk dapatkan. Amalan 45 tahun. Kekuatan fizikal. Dan 1 alat langkah super. Lepas daftar masuk zombie berbulu, aku akan ada amalan 100 tahun. Si Rahman, hari-hari baik kau nak habis. Pelik. Cuma nampak darah zombie. Tapi zombie berbulu tak ada. Zombie ini pergi mana? Hahaha. 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 Siapa buat bising pagi-pagi buta? Tentu sekali. Kamal Ismail sudah tangkap dan bawa balik zombie berbulu aku. Pengawal. Bawa 2 pendeta sesat ini pergi. Apa awak buat? Masuk rumah orang sesuka hati? Berani. Jangan main-main. Pegawai atasan. Itu. Ada masalah apa? Apa dah jadi? Malam semalam, semasa aku dan sepupu Wan Jun tak ada, awak guna Datuk Tua Yusof kami, sogokkan jadi zombie. Membunuh pengurus rumah besar Yusof. Jasad Datuk Tua Yusof. Tapi diambil kamu semua? Berani lagi nak nafi? Zombie berbulu cedera teruk begitu. Masih boleh lari ke keluarga Yusof. Pasti si Rahman itu lagi yang main hela. Pegawai atasan. Perkara ini ada rahsia lain. Pasti ada orang merancang dalam gelap. Betul. Datuk Tua Yusof ini, malam ini pasti akan cari Puan Yusof lagi. Kalau dia hisap darah keluarga sendiri. Zombie berbulu itu jadi zombie terbang. Maka di sini, tak ada siapa boleh lawan dia. Cakap sampah. Peduli apa zombie berbulu atau terbang, aku cuma percaya. Senang dengan aku. Bawa mereka pergi. Siapa berani cederakan guru dan mahaguru aku? Pakcik guru kedua aku luka belum sembuh. Kamu tak boleh tangkap orang sesuka hati. Berani main hela dengan aku. Betul tak?
Hahaha. Salah fahamlah. Itu, aku cuma nak lepaskan rebel warna-warni. Hidupkan suasana sikit. Tengoklah. Hahaha. Ya hahaha. Hahaha. Agak kelakar juga. Kalau begitu aku biar kau dalam penjara. Bersenang-senanglah. Bawa pergi. Guru. Guru. Macam mana ni? Tak tahulah. Pakcik guru utama, akhirnya kau balik. Mahaguru Farid Ismail dan Pakcik guru Farid Ismail telah ditangkap askar. Semalam tak berhati-hati. Kena serang hendak keluarga Rahman. Lagi-lagi keluarga Rahman? Jadi apa kita buat? Pakcik Guru. Mahaguru dan Guru. Takkan kena hukum tembak? Jangan merepek. Tapi keluarga Rahman semalam tak berjaya. Kali ini pasti ada lagi hela. Nurin, cuba kau menyusup ke rumah besar Yusof. Pantau Puan Yusof. Jangan biar dia diculik zombie berbulu. Baik. Darren. Ambil ini. Cari cara menyusup ke penjara. Selamatkan guru kau dan Mahaguru. Oh. Serah pada aku, Pakcik Guru. Pakcik guru utama kau pula? Aku pergi jemput dia tolong. Keadaan ini, pada aku hanya dia boleh lawan ilmu hitam keluarga Rahman. Hafiz, jangan terlalu kuat. Nak cekik aku ke? Tuan, kami memang tak bersalah. Perkara ini, bukan kami yang buat. Tuan, lepaskan kami. Kalau tak keluarga Yusuf malam ini, pasti kena bencana. Cukup. Aku dah berperang separuh hidup. Semua dah aku lalui. Ikat ketat sikit. Ayah, macam mana? Cuma boleh tunggu orang kurang. Baru aku ambil peluang lari. Gam kosong dari kawan. Gam seperti ke? Bukan itu gam kuat orang asing ke? Wah. Pandai juga kau. Kau maksud apa? Aku memang tak percaya benda mistik. Tapi aku tahu kamu semua pendeta sesat ni. Cuma pandai tipu kelentong perdaya. Hari ini, aku nak gamkan tangan kamu. Semua sekali. Nanti tengok macam mana nak tipu lagi. Serang. Tunggu. Pegawai, fikir dulu. Cakap banyak. Serang. Jangan. Gam ni lekat sangat, tak boleh basuh. Itu suara Mahaguru. Guru, Mahaguru. Berani datang selamatkan kita. Tak payah buang masa. Kalau tak ada peluntur gam, potong tangan pun tak guna. Pegawai, saya tak bersalah. Perkara ni, bukan kami yang buat. Kami, cukup. Simpan cakap kau. Bagi mangsa dengar. Alamak. Mayat ni gigit zombie berbulu. Dia nak berubah mayat hidup dah. Cepat bakar dia. Aura mayat meluap. Dahi jadi hitam. Paling lama sejam lagi. Aduh. Kamu ni masih cakap karut nak tipu orang? Hari ini aku mesti buat kamu mengaku salah sekarang. Kamu semua, keluar. Dengar apa-apa bunyi dalam sini. Jangan masuk. Dengar tak? Ya. Pergi. Ketepilah kau. Siapa langgar aku? Hantu ke? Tak ada orang pun. Kata, mayat Datuk Tua Yusof ke mana? Bagaimana pula awak kawal jasadnya? Untuk serang keluarga Yusof? Kenapa awak ni degil macam keldai? Tuan, awak tak boleh seksa untuk paksa akuan. Betul tu? Aduh, tak nak cakap. Baiklah. Nampaknya tanpa langkah tegas, awak takkan mengaku. Awak nak buat apa? Nak buat apa? Lepas cepat. Bukan awak kata, awak tak bersalah kalau aku bakar awak dan awak tak menjerit, barulah aku percaya. Tapi aku hormat tua sayang muda. Mulakan dengan awak dulu. Tuan, tunggu. Sayalah yang tua. Saya ayah dia. Nak bakar? Bakar dia dulu. Aduhai. Hafiz,
Awak dah cedera teruk? Dibakar sekalipun tak apa. Anggap saja bekam. Ayah, awak ni sungguh ayah kandung saya. Tuan, dialah ayah kandung saya. Nak bakar. Bakar saya. Hafiz. Aduh. Kata, si anak celaka, awak ni anak yang sangat berbakti. Kau nak biar ayah kau menderita macam ni? Anak. Tapi aku bukan bodoh. Lagi korang berlakon, lagi aku nak pastikan semuanya kembali betul. Tuan aku ni yang tua tu. Alamak. Jauh sikit. Aduh. Siapa tolak? Guru. Maha Guru. Berani. Hati tenang tunjuk kebenaran. Guru. Maha Guru. Azimat Halimun dah aku lekat. Mereka betul-betul tak nampak aku. Jangan banyak cakap, lepaskan aku. Penampilan korang berdua ni, nak jadi sami ke? Siapa lagi kalau bukan pegawai tentera bodoh tu? Lepaskan cepat. Korang buat apa? Korang cakap dengan siapa? Tak ada. Kenapa tali ni bergerak? Siapa dekat sana? Berani. Ambil besi bara, bakar dia. Baik. Ayo. Dia masih dekat sini. Buat hal. Rasanya dia nak kena ajar, kan? Aku... Jangan dekat. Jangan dekat. Kenapa melekat kuat sangat? Kena suruh pegawai tentera bodoh tu bawa peluntur gam, lepaskan cepat. Yalah. Ayah, tengok sana. Aduh, celaka. Jangan datang. Hari ini aku jumpa hantu, ya. Sekarang tak boleh lari dah. Kau yang buat hal. Aku, kenapa? Hari ini aku nak bersihkan keluarga seperguruan. Cuba kau gerak lagi. Mari sini. Tak kira apa halang kau. Aku habiskan kau. Pergi. Aduh. Apa korang buat kat situ? Jangan harap berpura-pura menyedihkan. Aku akan lepaskan korang. Diam. Mayat dah hidup. Nak tipu aku lagi ke? Kau ingat aku budak kecil? Aduh. Ini pun korang yang berlakon lagi, kan? Jangan salahkan aku nanti. Ini, betul mayat bangkit. Ini, pergi mampus. Buka pintu, cepat buka. Abang seperguruan utama. Anak perempuan berkacamata dari keluarga Ismail pun dah masuk. Nak selesaikan dia dulu ke? Budak baru belajar saja. Tak perlu risau. Abang seperguruan utama. Kita betul-betul nak buat macam ni? Zombie berbulu tu semalam dah hisap darah manusia. Dah susah nak kawal. Kalau hisap darah keluarga sendiri pula, boleh jadi zombie terbang. Kenapa? Kau pun nak jadi makanan zombie berbulu ni? Perkara ni berkaitan takhta Maha Guru tahu ayah. Tak boleh gagal. Sebentar lagi, aku lepaskan zombie berbulu ni masuk. Hantar mereka sama-sama mati. Bukan itu. Aku Panglima. Macam suara Panglima. Bukankah Panglima dah kata, tak kira apa pun bunyi. Jangan masuk. Dia ni uji disiplin kita. Kau percaya tak aku keluar nanti? Pecahkan kepala kau. Cepat buka. Zombie. Baik. Berdebar. Balik sini. Aduh. Tolong. Pendek, Tuan Pendeta tahu. Tolonglah. Hus. Tuan Pendeta, cuba fikir jalan. Tolong fikirkan. Tuan Pendeta. Sekarang baru panggil Tuan Pendeta. Apa kau buat tadi? Aduh. Peluntur gam mana? Peluntur gam.
Peluntur gam. Kat luar. Pintu tak boleh buka. Jangan dekat. Tuan Pendeta, jangan tinggalkan aku. Lepas. Murid cicit yang baik. Balik! Mahaguru. Mahaguru belanja ayam. Cukup, ayah. Jangan janji kosong. Selamatkan diri dulu. Habislah. Sekarang betul-betul habis. Ayah, macam mana ni? Tangan kita melekat. Tak boleh lawan. Guru, Mahaguru. Walaupun mati, Dadan tetap selamatkan kau. Cakap apa ni? Aku Mahaguru ada sini. Biar kau jadi wira. Mahaguru, jangan-jangan kau nak korbankan diri? Dadan, nanti aku bakar kertas sembahyang untuk kau. Terpaksa cuba rawat. Hafiz, cepat. Tolong buka kasut aku. Mahaguru, tinggalkan barang yang tak busuk. Boleh tak? Diam si dungu. Ayah, tangan aku pun tak boleh lepas. Tak sempat dah. Langit bumi tanpa batas. Pinjam hukum langit bumi. Hancur. Aduh. Kaki pun boleh isyarat. Wah, Mahaguru. Ilmu apa ni hebatnya. Tuan Pendeta tahu, nasib baik ada isyarat kaki penjara awak. Baru nyawa saya selamat. Nasib baik ada 2 kaki penjara awak ni. Pergi sanalah. Awak ingat 1000 juta kali isyarat tangan dan lukis azimat saya ni? Sia-sia ke? 1000 juta kali isyarat tangan dan lukis azimat. Alamak. Berdan, cepat buka pintu cari peluntur gam. Keluarga Yusuf dah kena musibah besar. Baik. Ya. Bukan korang. Mahaguru, Pakcik Guru Utama, Pakcik Guru Kedua, kenapa belum sampai lagi? Kalau zombie berbulu datang, saya nak buat macam mana? Dah datang ke? Tak boleh malukan perguruan. Lawan saja. Saya ni, Pakcik Guru Utama. Wah, rupanya. Takutlah saya. Saya ingatkan. Korang ni. tidur. Pakcik Guru Utama, awak bukan pergi cari bantuan ke? Mana orangnya? Aduh. Makcik Aisyah. Dulu, saya tersilap lukakan makcik. Saya nak memohon maaf secara rasmi. Tapi sekarang ayah saya dalam kesusahan. Harap makcik boleh tolong kami. Tersilap lukakan? Tebasan awak tu buat muka hancur. Farid Ismail tipu saya. Awak lukakan saya. Sekeluarga Ismail habis pun tak ada kena-mengena dengan saya. Tunggu Makcik Aisyah. Makcik Aisyah. Jangan fikir banyak dah. Sekarang zombie berbulu boleh datang bila-bila. Cepat guna azimat. Tampal penuh tingkap dan pintu bilik. Saya yang ini dilukis amalan 40 tahun. Semoga boleh halang si bangsat tu. Baik. Pergi. Sini belum dilekatkan. Pakcik Guru Utama, zombie berbulu dah sampai. Nurin, jaga Puan Yusuf baik-baik. Langit bumi mazhab suci, akar segala tenaga. Dalam dan luar 3 alam, hanya jalan tahu tertinggi. Langit bumi mazhab suci, akar segala tenaga. Dalam dan luar 3 alam, hanya jalan tahu tertinggi. Langit bumi mazhab suci, akar segala tenaga. Dalam dan luar 3 alam, hanya jalan tahu tertinggi. Formasi ni, betul boleh tahan zombie berbulu ke? Mahaguru, kenapa kau masih belum sampai? Pakcik Guru Utama, Zombie berbulu ni, malam tadi hisap darah orang. Kuasa dia dah bertambah. Tapi masa langgar tadi, dia pun tercedera teruk. Nurin, nanti kalau perisai pecah, kau larilah dulu. Pakcik tolong halang dia. tak boleh. Saya tak boleh tinggalkan Pakcik. Nurin, Kamal. Mahaguru dah sampai. Cepat buka pintu. Saya ni. Mahaguru dah sampai. Nurin, jangan buka pintu. Mahaguru,
Ini Nurin, elak cepat. Cepat, elak. Makhluk celaka ni dah jadi kuat. Nurin, lari. Pakcik tolong halang dia. Untuk kau, tak boleh. Salah saya buka pintu. Kalau pakcik mati, saya ikut sama. keluarga Ismail, tak ada pengecut. Hukum petir langit sejati. Langit bumi menghukum bersama. Tidak! Pakcik Guru, apa yang kau buat ni? Aduh! Ayah, anak tak malu pada ayah. Aku pendeta hina yang tak berguna. Hari ini aku akan bersama makhluk celaka ini. Mati bersama. Jangan! Berhenti kau. Cahaya suci 9 langit, bersihkan segala kejahatan. Kita. Ayah, Berdebar. Ayah kau belum mati lagi. Tak payah kau jadi wira. aku ingatkan takkan jumpa ayah lagi. Maha Guru, semua salah aku. Aku tak patut buka pintu sembarangan. Lepas zombie masuk. Bukan salah kau. Ilmu kertas jadi tentera keluarga Rahman ni sangatlah jahat. Puan Yusuf mana? Atas katil. Mana orangnya? Mana? Pakcik Guru Farid Ismail. Pakcik Guru Farid Ismail. Harap kau baik-baik saja. Pakcik Guru Farid Ismail, harap kau baik-baik saja. Kau siapa? Ayah, dia ni anak tunggal Maha Guru Rahman, Rizwan Rahman. Farid Ismail, dulu kau lari seperti anjing terbuang. Diusir ayahku dari Gunung Mawar. Tak sangka selepas 60 tahun, engkau boleh hidup semula. Ilmu hitam terkutuk apa yang kau belajar ni? Hahaha. Nak tahu? Mari sini. Pakcik Guru bisikkan kau. Kau ingat aku bodoh ke? Walaupun tak tahu, dari mana kau belajar mantra cahaya suci 9 langit yang sudah hilang tu. Tapi sampah. Tetap sampah. Bila zombie berbulu ni, habiskan darah saudara sendiri. Jadi zombie terbang. Aku ada cara nak paksa kau kongsi rahsia. Muntahkan. Cakap besar. Makhluk celaka, berani kau. Langit bumi tanpa batas pinjam hukum. Panggil tanduk roh jahat badan. Pergi. Memang hebat. Malangnya hari ini, hari kematianmu. Sial. Sial. Hahaha. Zombie berbulu sudah jadi. Farid Ismail, kamu semua pasti mati. Hahaha. Apa dah jadi? Dia sebentar lagi memberi ada kuasa macam ni? Kabus merah ni. Abang Farid, kita jumpa lagi. Aisyah, itu kau. Ayah, biarlah aku yang beritahu. Makcik Aisyah, tunggu. Sebenarnya, ayah aku tak pernah lupakan kau. Dia nak kahwini kau. Abang Farid, anak kau cakap betul ke? Kau betul masih nak kahwini aku? Siapa suruh si berdebar ni? Nak menjodohkan aku? Siapa suruh si berdebar ni? Nak menjodohkan aku? Ayah, aku tak ada pilihan. Kalau tak cakap macam tu, Makcik Aisyah, dia tak nak tolong. Farid Ismail sebagai murid Gunung Mawar berani kahwin dengan makhluk jahat, mencemar peraturan suci Gunung Mawar. Muka apa lagi? Nak jumpa para leluhur Gunung Mawar? Aisyah, hal kita. Nanti kita bincang. Kau masih berani sebut peraturan Gunung Mawar? Kamu bapa dan anak bunuh saudara seperguruan. Beri zombie makan orang. Aku nak tanya di upacara agung Maha Guru tahun nanti. Dengan sampah macam kamu, macam mana nak ganti? Takhta Maha Guru tahu Gunung Mawar? Pulangkan guru aku. Zombie berbulu dah terikat. Nak tengok apa lagi helah kau? Abang Sulung, orang bijak elak rugi. Kita lari dulu? Betul, Abang Sulung. Lambat lagi tak sempat lari. Maha Guru, diorang nak lari. Lari? Mereka boleh lari ke? Langit bumi tanpa batas. Pinjam hukum langit bumi. Hancur. Hahaha. Sampah patut diguna semula. Hari ini nasib kamu baik. Nanti kita selesaikan hutang ini. Maha Guru, aku bawa guru datang selamatkan kau.
Pergi mampus kau. Tunggu. Ayah, tolong aku. Anakku Rizwan. Aduh, ayah tolong. Cahaya suci 9 langit bersihkan aura jahat Tita. Maha Guru, dia mati. Ini bukan salah aku. Dia sendiri langgar. Kaki zombie itu. Maha Guru, ini dah jadi masalah. Maha Guru Rahman cuma ada seorang anak lelaki. Kalau dia tahu, Tahu pun apa? Sejak hari diorang rancang musnahkan keluarga kita dah terikat dengan dia. Sampai mati. Orang celaka macam ni mati pun tak disesali. kemahiran Maha Guru Rahman memang tak terukur. Rasanya dah capai. Tahap memurnikan roh kembali hampa. Memurnikan roh kembali hampa. Hahaha. Tingkahnya, rumah sistem daftar masuk berjaya. Dapat zombie berbulu mutang gelap, dapat amalan 45 tahun, dan kekuatan fizikal. Dapat alat sangat jarang. Cermin 8 trigram langit bumi. Alat roh tahap agung, boleh dedah semua kejahatan di dunia. Amalan semasa, 100 tahun. Umur fizikal, 25 tahun. Keadaan puncak, Wah, mata Maha Guru. Keluar cahaya emas. Ayah, awak ni. Memurnikan roh kembali hampa. Tak ada apa. Pemuda kuat amalan 100 tahun, tambah pula dengan cermin 8 trigram langit bumi ni. Mesti pukul si Rahman tu jadi bodoh. Aisyah, hal perkahwinan, kita tak perlu tergesa-gesa dulu. Perkara paling penting sekarang, naik ke Gunung Mawar. Cari si Tua Rahman tu minta penjelasan. Dulu dia bunuh kau tak patut. Dan berbagai cara nak musnahkan keluarga aku. Hutang ni, aku cari dia, minta bayaran dengan faedah. Abang Farid. Kau bukan nak tipu aku lagi kan? Aku Farid Ismail bersumpah pada langit. Lepas jumpa, si Tua Rahman dah selesai urusan. Aku pasti, dengan penuh gilang gemilang, kawini kau secara terhormat. Baiklah, aku percaya kau sekali lagi. Dulu waktu pendeta tu nak bunuh aku, kebetulan ada paderi asing di Pekan. Rakam dengan kotak besi. Barang itu mungkin berguna untuk kau. Barang itu mungkin berguna untuk kau. Baik, berani kau Nurin. Ikut aku ke gereja. Dari paderi asing. Minta keadilan. Ya. Kalau saksi dan bukti lengkap, aku nak tengok si Tua Rahman, macam mana nak berdalih lagi. Wahai roh, pulanglah. Anakku, beritahu ayah. Siapa bunuh kau? Farid Ismail. Dia hidup. Dia bunuh aku. Ayah, aku sakit sangat. Tolong balas dendam untuk aku. Balas dendam untuk aku. Aku nak habiskan seluruh keluarga Ismail. Hutang darah dibayar darah. Habis semuanya dibantai. Kau cakap pasal hal bukan kita? Dulu, betul ke tak? Betul, setiap 10 tahun, ada iblis ganas keluar makan orang. Mana boleh tipu? 10 tahun lepas, iblis ganas tu, dalam satu malam, hisap orang jadi mayat kering. Ngeri sangat. Alamak, ini. Jangan cakap dah, bulu Roma dah naik semua. Bagus kau tahu. Dah 10 tahun lagi. Kau ni, malam ni duduk sini je. Jangan merayap sana sini. Budak bodoh ni senang nak tipu. Lepas ni, tak susah cari orang hantar barang. Tak okey. Betul ke ada benda? Jangan merepek. Mesti tetamu lalu malam. Cepat buka pintu. Tak okey. Luar tak ada orang pun. Hilo. Jangan lari. Aduh. Jangan lari. Si Dunggu, asyik nak makan je. Tengoklah. Orang dah takut. Maafkan kami. Abang seperguruanku, dia tak sengaja. Kami cuma nak makan sikit dan bermalam di sini. Tak okey. Mereka macam manusia betul. Jika tuan pendeta tahu, silakan duduk. Tuan-tuan, nak makan apa? 2 kilo pau. Seekor ayam panggang. 2 kilo daging lembu kicap. 3 kilo paha babi kicap. Kenapa, adik? Abang, wang belanja perjalanan kita dah nak habis. Jimat sikit. Ikut saja. Apa dia pesan? Tolong, sediakan 4 set mangkuk dan penyepit. Tuan pendeta, tuan bertiga, kenapa nak 4 set? Hahaha. Ini peraturan perguruan kami. Bila di luar, makan 1 set tambahan untuk menghormati roh berkeliaran dari segala arah. Minta laluan. Nanti sebentar ya.
Aisyah, rohmu dah keluar badan. Setengah bulan, terpaksa kau tinggal dalam tempurung. Abu ni dulu. Maafkan. Tak apa. Tapi dah cari lebih setengah bulan. Paderi asing tu masih tak ada berita. Jangan-jangan dia dah mati? Kalau dikira, dia patutnya masih hidup. Alamak, Mahaguru, kalau nak saya cakap terang, sekarang Mahaguru dah hebat. Kita terus serbu Gunung Mawar, pukul rebahkan Rahman. Selamatkan Pakcik Guru Kamal. Memang puas. Abang seperguruan, Mahaguru Rahman ni, pengaruhnya di Gunung Mawar dah berakar kukuh. Kita kena cari bukti dulu. Baru boleh buat semua pendeta di sana puas hati. Nurin cakap betul. Tapi, masa sampai upacara Agung Mahaguru tahu tinggal 7 hari. Kalau tak jumpa lagi, Sahabat sejalan. Aku pendeta wanita hina mungkin tahu paderi asing tu kat mana. siapa orang ni? Macam mana tak ada langsung rasa kehadirannya? Yang tua, betul ke awak tahu orang yang kami cari tu kat mana? Betul. 3 batu ke timur Pekan 100 Hantu. Ada gereja terbengkalai. Paderi itu ada situ. Oh, baguslah Mahaguru. Sahabat sejalan. Kenapa nak tolong kami? Pertemuan ini memang takdir. Esok pergi saja. Nanti tahulah. Sahabat sejalan, berkawan dengan makhluk jahat, melanggar hukum langit yin dan yang, boleh bawa sial. Awak baik-baik jaga diri. Mahaguru, saya nampak pendeta tahu wanita cantik tu. Mata dia terpaku kat awak je. Dia ada niat dengan Mahaguru ke? Buat apa? Mengarut. Orang tu pandai sembunyikan aura. Sampai aku pun tadi tak perasan langsung. Dia duduk situ. Kamu berdua jumpa dia nanti. Jauhi sikit. Cepat makan. Lepas tu rehat awal. Esok, kita pergi ke gereja. Siasat habis-habisan. Bila upacara Agung Mahaguru tahu bermula, wang derma sembahyang pasti banyak. Hehe. Boleh lepak di pekan lagi? Hei, Tanya apa, jawab apa. Kalau nak hidup, jujurlah. Pakcik Guru, ampun. Saya akan mengaku semuanya. adik ketiga saya, Kamal Ismail. Di mana Rahman kunci dia? Pakcik Kamal Ismail dituduh bersekongkol dengan kuasa gelap. Mahaguru kunci dia dalam kurungan bawah tanah. Cakap, kata lepas upacara agung selesai, dia akan dijadikan korban untuk leluhur, untuk tegakkan peraturan suci Gunung Mawar. Dia layak sebut peraturan Gunung Mawar? Pakcik Guru Zaid Ismail, ampun. Ini semua arahan Mahaguru. Bukan salah saya. Rahman ada di gunung sekarang? Mahaguru turun gunung beberapa hari lepas, baru balik beberapa hari lagi. Abang, Rahman tak ada. Sekarang masa terbaik untuk selamatkan adik tiga. Baik. Cepat bawa kami ke kurungan bawah tanah. Baik. Aduh, Mahaguru, tempat ini nampak sungguh seram. Gereja yang pendeta tahu wanita itu kata, betul ke di sini? rumah ibadat orang asing ini, aura jahatnya, kenapa kuat sangat? Mahaguru. Tak kira rumah ibadat asing atau tempatan, masuk tengok ada tak? Sami botak asing, selesailah. Buka, ada sami botak asing? Si Dungu. Ada, macam mana nak panggil orang? Dungu betul. Haha. Kami datang sini nak cari seorang paderi tua. Lebih 60 tahun lepas, dia pernah di Kampung Yusof, rakam satu klip video. Kami ada hal penting nak bincang. Kampung Yusof, guru saya ada sebut. 60 tahun lepas di Kampung Yusof, dia rakam satu kes bunuh. Itulah tempatnya. Pendeta tahu wanita itu tak tipu kami. Hahaha. Boleh tak jemput guru awak keluar? Berbual dengan kami? Kamu sudah lambat. Masa itu, kerana kes bunuh tu, dia sudah kembali ke pangkuan Tuhan. Mati. Kembali ke pangkuan. Malam semalam, iblis ganas itu tiba-tiba pecah materai. Guru berhabis tenaga, berjaya materai balik dalam keranda batu. Tapi dia sendiri pun ditarik masuk oleh iblis tu. Sekarang, pasti tak boleh diselamatkan. Iblis ganas, bukankah itu tambah lagi paket pengalaman untukku? Apa yang kamu gelakan? Oh, saya cuma rasa paderi tua tu mungkin belum mati. Saya boleh selamatkan dia. Iblis sudah buat huru-hara lebih 80 tahun. Bishop Agung pun tak boleh buat apa-apa.
Kamu semua sahaja? Ayo. Baru 80 tahun lebih. Di hadapan Mahaguru kami, dia macam adik kecil. Dia tu macam adik kecil saja. Mahaguru kami dah 90 tahun. Diam. Rakaman itu sangat berharga untuk kami. Sangat berharga bagi kami. Tolong beri peluang kepada saya untuk mencuba. Kalau kamu benar-benar dapat selamatkan Paderi, dia pasti akan serahkan rakaman itu kepada kamu. Cepatlah. Paderi dan iblis ganas itu ada di dalam keranda batu ini. Abang Farid, di dalam keranda memang ada aura kehidupan. Betul ke? Mahaguru, memang ada pergerakan. Mungkinkah Paderi itu masih hidup? Bentuk perlindungan barat ini, gunakan salib ini sebagai pasak untuk mengunci keranda rapat. Walaupun boleh menahan makhluk jahat, tapi ia juga menyekat semua aliran kehidupan di dalam dan luar. Kalau nak selamatkan orang, kita kena pecahkan alat ini dulu. Pecahkan? Ini kepakaran aku. Mahaguru, tunggu sekejap. Saya yang pecahkan benda ni. Tunggu abang. Bagaimana kalau iblis ganas di dalam terlepas keluar? Tak perlu takut. Mahaguru ada di sini. Walaupun dia sekuat mana. Di hadapan Mahaguru, dia kena patuh juga. Walaupun tak pernah jumpa iblis ganas dari luar negara, tapi dengan amalan 100 tahun aku, rasanya dia pun bukan lawan aku. Stop! Jangan pecahkan. Meterai! Jangan pecahkan. Meterai! Apa benda ni? Oh Tuhan, apa yang kamu dah buat? Oh my God, kepala otak. Sama Dora ni datang? Abang Farid, dialah yang 60 tahun lalu, Paderi asing itu. Dia Paderi asing yang dalam keranda ini. Vampire. Begone to the dark. Tuanku, akhirnya tuanku kembali. Adu makaku. The long-awaited scent of freedom. To thank you for shattering these loathsome chains. I bestow upon you the greatest honor to be my very first blood servants. Mahaguru, dia cakap apa? Aku pun tak faham. Mahaguru, tengok taring besarnya. Dia pun zombie ke? Zombie ni, kenapa tak cakap bahasa manusia? Nampak macam ni. Memang jenis asing lah. Cara dia mesti lain dengan zombie tempatan kita. Lain. Diam. Aku ini bangsawan darah mulia. Cakap apa ni? Zombie ni, boleh cakap bahasa kita? Bangsawan darah? Apa benda tu? Boleh daftar tak? Mengesan pangeran wilayah asing, kualiti tertinggi. Selepas daftar, dapat amalan 100 tahun dan satu item istimewa. Amalan 100 tahun? Kalau daftar dia, bukankah aku ada 200 tahun amalan? Sujud sekarang. Mohon ampun dariku. Kalau tak, Cakap apa ni? Langit bumi tanpa batas pinjam hukum langit bumi. Hancur. wah, Mahaguru, hebatnya. Pendeta Timur yang hina berani kau rosakkan jubah Pangeran Pontianak ini? Maka, bayarlah dengan darahmu. Pontianak Barat ini sungguh lasak. Tita, tak mungkin. Mantra cahaya suci 9 langitku pun tak berkesan padanya. Salib itu? Gunakan salib itu. Air suci sudah habis. Cuma salib ini. Apa dia merepek? Aku tak faham. Matilah kau. Awas Abang Farid.
Matilah. Amalan 100 tahunku. Tak dapat kalahkan Pontianak Barat? Ini logik ke? Pangeran Pontianak. Beramal 500 tahun. Alat dan senjata biasa. Tak boleh lukakan. Cadang perumah sistem guna. Alat roh tahap agung. Ada. Orang timur bodoh. Sekarang giliranmu untuk mati. Pontianak Barat jahat. Rasakan. Cermin langit bumi tanpa batas ini. Sial. Pangeran tak boleh bergerak. Wah, Mahaguru hebat. Cepat tembak Pontianak ini. Wah! Aduhai. Sungguh hebat. Lepaskan aku. Tadi bukannya sombong sangat. Cuba senyum lagi sikit. Lepaskan aku. Kau tahu Cina ada pepatah. Maksudnya, harmoni itu berharga. Tapi kami orang Cina. Ada pepatah lain. Biar jauh pasti dihukum. Nampaknya, kau masih kurang kenal Cina. Daftar masuk terus dapat amalan 200 tahun. Kali ini betul-betul akan naik darjat. Ya. Peluang bagus. Mahaguru Farid Ismail. Aku akan buat kalian bayar harganya. Mahaguru Farid Ismail. Nurin. Kenapa nih? Kenapa aku jadi lemah? Pak Cik Kamal ada di sini. Lepaskan aku. Hei, itu adik ketiga. Tunggu abang. Segala kejahatan 7 rupa. Ampak. Banyaknya patung kertas penjaga. Si Tuan Rahman ni sungguh habis modal. Nasib baik aku dah sedia. Api sebagai penuntun. Yang sedati hancurkan khayalan. Bakar. Hahaha. Kata Mahaguru, memang betul. Kamu berdua memang datang selamatkan orang. Orang ini sudah mati. Tak bagus abang. Itu mayat berpisah tembaga. Dibela Mahaguru Rahman. Hahaha. Ya, memang mayat berperisai tembaga. Ada perintah Mahaguru. Kamu berdua mesti mati. Langit bumi tanpa batas. Pinjam hukum langit bumi. Ilmu petir, hapuskan jahat. Pantul balik. Pantul balik. Abang, kita bukan lawan untuk mayat berperisai tembaga. Sudah sampai situasi ini? Nampaknya cuma boleh guna. Helah adik ketiga itu. Roh langit dengarlah. Roh bumi dengarlah. Ayahku Farid Ismail muncul segera. Muncul. Dewa masuk tubuh. Inikah kekuatan ayah? Aduh, tahap amalanku tiba-tiba naik 50 tahun. Cepat panggil Mahaguru Rahman. Langit bumi tanpa batas. Pinjam hukum langit bumi. Ilmu petir hapuskan jahat. Ilmu petir hapuskan jahat. Abang Farid. Tuan Pendeta tahu. Tuan Pendeta tahu. Abang Farid. Dewa merasuk tubuh. Sayang. Kesian betul. Abang Farid. Berani. Kalian sungguh kejam. Kenapa tak datang tolong kami? Bukankah kau hebat? Kenapa biar Pontianak Barat itu hisap leherku? Farid Ismail. Murid cicit muda jadi hamba darahku. Kau ni moyang Mahaguru. Memang gagal betul. Bukan aku tak nak selamatkan. Itu Zaid Ismail dan Hafiz Ismail habis keringkan. Tenagaku. Aku tak percaya. Kau sengaja tak nak tolong kami? Kalau begitu, biar kau pun jadi hamba darah Tuan kami. Abang Farid, kau mimpi ngeri. Sudahlah, Sebab dua budak tu guna ilmu menyeru dewa. Habis keringkan tenaga aku.
Mahaguru Tau. Pontianak Barat. Hisap. Darah. Bukan apa, Pak Derry. Boleh tak cakap bahasa kita? Aku tak faham langsung. Alamak. Dia kata, Earl tu nak hisap habis darah Badrul dan Nurin Saleh, jadikan mereka hamba darah. Tak boleh balik lagi. Kau faham ke? Dulu aku jual sayur. Dekat gereja, belajar sikit bahasa asing, tapi cermin 8 telegram aku. Dah pecah. Ilmu tahu aku ni. Tak pesan pada dia. Macam mana nak lawan Pontianak Barat ni? Guna salib. 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 Oh, saya jumpa salib. Maksudnya, salib ini boleh lawan zombie barat tu. Betul, betul. Hahaha. Bagus. Jadi kita cari mereka dulu. Mencari roh menjejak. Bangkit. Abang! Dia hisap darah Tauke sampai mati. Zombie Barat diam. Kalau tak, Mahaguru aku takkan lepaskan kau. Diam. Semua gara-gara ahli sihir timur tu cederakan aku. Kalau tak, mana mungkin aku hisap darah kotor macam ni. Abang. Adik, tenang. Perut zombie barat kecil. Lepas dia hisap mereka, dia dah kenyang. Takkan hisap kau? Kenyang? Aku pernah hisap darah. Lebih sedozen orang dalam satu malam. Makin banyak hisap, makin kuat kuasa. Kau lintah ke? Boleh hisap banyak sangat? Mulut tajam. Baiklah, aku berikan kau. Pelukan bangsawan. Mahaguru, tolong. Zombie Barat. Berhenti. Aku... One Pi Air Bigang Tuze Take tak sangka mantra orang asing ni agak berkesan juga. Zombie Barat, sedia mati. Langit bumi tiada batas, pinjam kuasa alam. Hancur. Ilmu tahu Gunung Mawar? Siapa kau? Bila pula kawan sejalan belajar? Helah hantu barat ni. Kau? Mahaguru, kalau kau tak datang, kami dah hampir jadi makanan zombie barat ni. Nasib baik ada senior ni tolong. Kalau tak, Aku belum sampai pun, diorang dah kena selamatkan. Pelik. Sangat pelik. Mahaguru. Sudahlah, sudahlah. Mari, bagi aku tengok. Ada kena gigit zombie barat ke tak? Aku pendeta Hina datang tepat masa. Mereka berdua cuma kena kejut sikit je. Terima kasih atas bantuan sahabat sejalan. Aku Farid Ismail. Sangat berterima kasih. Boleh tahu sahabat sejalan dari cabang mana Gunung Mawar? Nama Hina tak perlu disebut. Tapi kamu semua, dapat tak daripada itu? Cari benda yang kamu nak tu? Bukti jenayah si Harimau Rahman ni ada dekat sini. Baguslah. Benda ni, kau kena simpan baik-baik. Kalau nak jatuhkan si Rahman tu, kena harap benda ni lah. Dengan ada dia pun ada dendam dengan Fikri Rahman ke? Baik. Sekarang saksi dan bukti dah lengkap. Seterusnya, aku nak dedahkan di upacara Agung Mahaguru Tau depan seluruh dunia. Dan semua sahabat sejalan, wajah sebenar si Harimau Rahman ni. Sahabat sejalan, nak ikut sama ke? Mister, aku nak ke Gunung Mawar. Nak jumpa seorang kenalan lama yang lama tak jumpa. Hahaha, bagus. Nurin, Bold, kemas barang. Ikut aku balik Gunung Mawar. Mahaguru Sufyan Halim dari Gunung Cemerlang sampai. Mahaguru Hasan dari Gunung Naga Harimau sampai. Ketua Hamdan dari Gunung Cemerlang sampai. Wahai pakcik dan adik seperguruan, silakan masuk. Upacara Mahaguru Tau nak bermula.
Maha Guru, anda kan murid waris utama Gunung Mawar. Balik ke rumah sendiri ni. Perlukah kami berpura zombie? Itu semua cerita masa dahulu. Sekarang siapa kenal aku? Maha Guru, Kita pun tak ada surat jemputan. Dan sahabat sejalan tu macam pernah nampak kita. Kalau kena tangkap macam mana? Tak apa. Cara sahabat sejalan tu unik. Mesti senang kita selit masuk. kamu cuma diam, melompat elok-elok. Saya uruskan selebihnya. Maha Guru pun, masalah dah selesai, tapi masih nak buat upacara awal. Wahai sahabat sejalan. Zombie. Jangan takut, sahabat sejalan. Saya ini ialah Farid Ismail dari Perguruan Pengiring Mayat Sungai Wangi. Farid Ismail datang khusus untuk menyaksikan kehebatan Maha Guru Tau. Terkejut aku. Perguruan Pengiring Mayat Sungai Wangi? Ya. Tiada dalam senarai. Perguruan kecil tu mudah terlupa. Payahnya. Oh, ingat sekarang. Ada perguruan macam tu? Masuklah, masuk. Si Rahman tu, ketua tak betul, anak buah pun ikut. Orang bawahannya memang tiada yang baik. Jom, tunggu. Mereka. Begini ceritanya. Mereka kawan lama aku, semasa hidup tak sempat. Sekarang baru terfikir. Nak masuk sini juga, hirup aura suci Maha Guru Tau. Baiklah, baiklah. Munasabah, munasabah. Jaga kawan-kawan kau ni, jangan susahkan aku. Tentu, tentu. Alamak, aku dah nak pengsan. Aku ingat dah nak terbongkar. Tapi duit kita dah habis. Wang dalam uncang tu habis licin. Ini duit makan terakhir kita. Tapi masa kau makan lahap tadi, tak pun kisah duit? Hahaha, jangan risau. Bila kita dah dedahkan, si Tuan Rahman nanti, duit tu kita rampas balik dengan faedah. Bukan boleh ke? Betul juga kata guru. Hahaha. Langkah sahabat sejalan memang unik. Memanglah. Mana Hafiz Ismail dengan yang lain? Alah. Jangan-jangan pakcik guru mereka belum sampai? Tak mungkin. Masa baru naik bukit tadi, aku dah guna ilmu jejak. Ya tunjuk mereka sekarang ada di Gunung Mawar. Mereka mungkin sembunyi dan menunggu. Waktu bertuah sudah tiba. Upacara Agung Maha Guru Tau dimulakan sekarang. Dipersilakan Maha Guru Rahman naik takhta. Fikri Rahman, aku datang nak selesaikan semua hutang dengan kau. Gunung Mawar waris 1000 tahun, selalu anggap tugas suci membasmi iblis dan syaitan, lindungi nyawa semua. Maha Guru Rahman naik takhta Maha Guru Tau ini, hendaklah ikut pesan leluhur, bersihkan jalan Tau, hapuskan jahat tegakkan benar, jangan kecewa harapan ramai. Sujudlah. Maha Guru. Si tua ni berpura-pura alim betul. Boleh tipu sementara, tak boleh tipu selamanya. Hari ini, kita selesaikan semua dendam lama dan baru. Jemput Maha Guru terima mohor. Tunggu dulu. Kau siapa? Berani ganggu upacara agung Gunung Mawar kami? Adik ketujuh, kau ni mata dah kabur. Aku abang kedua kau pun tak kenal. Kau Farid Ismail? 60 tahun. Mana mungkin kau masih hidup? Rupa pun tak berubah langsung. Tak sangka kan? Aku Farid Ismail dah kembali. Rahman si orang hina. Takhta Maha Guru Tau kau ni, dah sampai masanya berakhir. Senyap. Hidup semula, ialah ilmu hitam terkutuk mengacau aturan yin dan yang. Atas ikatan keluarga seperguruan dulu, Maha Guru takkan dakwa kau atas fitnah. Cepat pergi, kalau tak akan dihukum ganggu upacara agung. Tak usah. Hahaha. Ahahaha. Rupanya kau takut perbuatanmu terbongkar. Wahai semua, dia membunuh pemimpin yang benar. Menyakiti keluarga seperguruan, menipu anaknya sendiri Rizwan, beberapa kali rancang bunuh keluarga kami.
beri zombie makan orang hidup, dan berniat hapuskan keluarga kami sampai habis. Tanyalah, dengan sifat kejam dan hina, serta sikap munafiknya, mana layak duduk di takhta Mahaguru Tau Gunung Mawar, cakap merapu. Apa bukti kau ada? Bukti? Kami boleh jadi saksi. Kami boleh jadi saksi. Pak Cik Guru, 3 Pak Cik Guru. Budak ini berjaya juga. Selamatkan Kamal. Tak sia-sia, kau mencuri sebahagian besar amalan seumur hidupku. Mereka anak kau, keterangan mereka mana boleh pakai? Kalau begitu, kau ada betul juga. Mana buktinya? Aku ada lagi. tak mengapa. Kalau ada bukti kukuh, biar mereka cakap. Mahaguru, si Rahman ni baik pula ya. Bela kita pula. Pelik kan? Logat ni macam pernah dengar. Patut Tita Mahaguru tahu. Kamu ada bukti apa? Cepat bagi tahu. Cara jalan ni, hujung kaki menyentuh tanah, dia dirasuk makhluk jahat. Hujung kaki sentuh tanah. Memang dirasuk. Amalan ayah memang hebat. Nak seru dewa lagi sekali. Sudahlah, setiap kali kita seru dewa, ayah jadi lemah longlai. Jaga adik ketiga. Baik, Adik ketiga, bangun, bangun. abang seperguruanku. Adik seperguruan ada di sini. Tunggu lama dah. Farid Ismail, kau buat aku derita sebagai zombie berbulu. Aku akan buatkan kau mati di tangan 3 anak kau sendiri. Bangkit. Kami boleh jadi saksi. Apa yang Farid Ismail cakap? Cakap kosong belaka. Bunuh gadis tak bersalah. Cederakan keluarga seperguruan. Beri zombie makan orang hidup. Semua ni perbuatan Farid Ismail seorang. Dengar tak Farid Ismail? Anak kau pun berani hukum keluarga demi benar. Kau ada apa lagi nak cakap? Orang jalan sesat, layak mati 1000 kali. Mata kalian semua, buta ke? Mereka bertiga tu, dirasuk makhluk jahat lah. Cakap merapu, jelas kau yang tipu orang lain. Baik, kalian semua buta kan? Semua yang jahat tunjuk rupa. Tita? Sekarang, nampak jelas dah? Nampak dah? Semua nampak dah? Tak kena tipu. Formasi besar patung kertas ni. Berani, Nurin Saleh, lari cepat. Dah masuk formasi ni nak lari lagi? Tangkap dia. Berani, Nurin Saleh. Korang gila ke? Kami ikut cakap tuan. Hahaha. Mereka tak gila. Mereka hamba darah paling setia aku. Pontianak Barat tu kau? Si Tua Rahman tu mana? Rahman yang dikasihi. Sekarang giliran kau muncul. Adik seperguruan Farid Ismail, 60 tahun tak jumpa. Ingat lagi tak abang seperguruan ini? Kau... Adik seperguruan Farid. 60 tahun tak jumpa. Ingat lagi tak abang seperguruan ni? Kau ni... Fikri Rahman? Bila kau jadi perempuan? Tak bagi tahu aku pun? Tubuh manusia biasa. Ada batasnya. Kalau tak tukar, badan baru yang segar ni, amalan aku Fikri Rahman, boleh capai tahap tinggi macam ni? Rahman sayang, kerjasama yang baik. Apa yang kau janji? Sembahan segar setiap hari? Jangan risau, Mahaguru Tau ni tak pernah tipu. Jadi upacara ni, upacara agung Mahaguru Tau palsu, cuma helah nak pikat aku naik gunung dan habiskan seluruh keluarga Ismail sekaligus. Akhirnya faham juga. 64 heksagram langit penuh kata, keluarga Ismail akan rampas. Takhta Mahaguru Tau aku ingatkan, budak-budak tak berguna dalam keluarga kau. Tak sangka, kau yang dah hidup semula. Si tak guna yang cuma pandai isyarat tangan,
boleh jadi hebat macam ni? Farid Ismail, kau buat macam mana? Nak tahu? Jilat dulu air liur aku, baru cakap sama aku. Nak mati pun masih degil mulut. Kalau macam tu, bawa rahsia kau. Kalau macam tu, bawa rahsia kau. Pergi mati. Kau berani bunuh aku? Kau tak takut? Esok di upacara agung Mahaguru Tau terdahulu marah ke? Tentu takut. Tapi biarkan murid-muridmu bunuh kau. Takkan dikira langgar hukum agung langit. Apa? Bukan, sedarlah. Sedarlah, aku ayah kau. Aku Mahaguru kau. Sia-sia. Ahli silap mata timur, sudah kukatakan kau pasti bayar. Farid Ismail, walau seberuntung pun kau, akhirnya tetap mati di tangan keluarga sendiri. Inilah akibat melawan aku. Matilah! Matilah! Berhenti buat apa? Cepat bunuh dia. Ayah, aku tak boleh gerak. Tuan aku juga. Hahaha. Apa kau ketawa? Tak ada orang bagi tahu kau? Jangan raikan terlalu awal. Aisyah, Pendeta, hutang darah 60 tahun lalu, hari ini kena bayar. Aku ada di sini. bagus betul. Kau hantu perempuan ini? Cermin ini? Bukan sudah aku pecahkan? Tapi malangnya, aku ada gam kuat 503. Cermin kesayanganku. Lama sudah aku tampal baik. Tak mungkin. Mana mungkin kau berjaga-jaga awal? Si Tua Rahman, kau ingat, aku tak ada akal langsung ke? Sila lihat rakaman video. Mencari roh menjejak-jejak? Ita, Tunggu. Dia kata tunggu. balik. Ajaib, orang timur. Boleh kau ambil ini? Bawa ke sana. Dan rakam dalam video. Dia maksudnya, boleh tak bawa benda ni sekali? Dia nak guna kotak besi ni, rakamkan. Betul lah, 60 tahun dulu. Pendeta tahu tu pun, dirakam oleh kotak besi ni. Kau ni, samimu orang asing. Nak rakam benda ni buat apa? Tolonglah, biar aku saksikan keajaiban timur yang misterius ini. Dia kata, Ni aku faham lah. Bukannya nak minta tolong aku je. Boleh. Samimu ni, rasa nak tahu sangat ya? Baik, puaskan niat kau. Mencari roh menjejak-jejak? Tidak. tolong, Tolong, Siapa? berhenti. Tuan, korang silap kot. Aku bukan nak selamatkan korang. Aku Fikri Rahman Mahaguru Tau Gunung Mawar. Nak buat perjanjian dengan kau. Tuan, Ada apa perintah Tuan? Tunggu arahan aku. Rahman yang dikasihi, harap kau cepat bawa ahli silap mata timur sini. Jangan buat aku tunggu lama. jangan risau. Kali ni, seorang pun takkan lepas. Hahaha. Barang orang asing ni, memang berguna. Hahaha, si Tua Rahman. Dalam ni ada rakaman buruk kau 60 tahun dulu. Macam mana? Esok, nak aku putar ulang. Kat upacara Agung Mahaguru Tau? Ayah, tolong aku. Gadis ni rosakkan rancangan aku. Cermin ni cuma boleh halau satu arah. Bunuh dia dulu. Aku pendeta tahu di sini. Boleh ke Pontianak Barat lancang, berlagak di sini. Pendeta Cina bodoh. Ilmu tahu kau tak berguna pada aku. Ilmu tahu tak berguna. Kalau ini pula, Pontianak Barat. Berambuslah, kembalilah ke alam gelap. Ini mustahil. Rakan mantra asing kau, boleh tahan juga, pergi balik ke neraka kau. Gelap. Tahniah perumah sistem. Berjaya daftar masuk. Pangeran Pontianak Asing. Dapat hadiah amalan 100 tahun. Hadiah pedang sakti pembelah iblis. Amalan semasa 200 tahun. Seronoknya, amalan 200 tahun ini memang lain. Aku rasa diri aku hampir nak terbang. Hahaha. 200 tahun. Macam mana kau ada amalan sebanyak ini? Ayah,
Anakku Rizwan. Farid Ismail, kau bunuh anak aku. Aku koyakkan jasad kau jadi 1000 keping. Mantra Dewa Langit 5 petir. Haha, kebetulan pula. Aku pun nak tunjuk pada kau. Mantra cahaya suci 9 langit aku. Cahaya suci 9 langit. Bersihkan aura jahat. Tebas. Penjahat dah mati. Kenapa aura gelap masih kuat sangat? Berani. Mahaguru, Kau jerit apa? kau panggil apa? Waktu siang begini, boleh tak jangan diam-diam datang dekat aku? Tentu untuk Mahaguru kawin dengan pengantin. Pengantin tiba. Abang Farid berapa tunggu lagi? Mari sini. Bukan Aisyah. Aku rasa kita kena ambil masa. Kamu nak buat apa? Ayah, jangan sorok-sorok lagi. Ayah, betul. Jangan biar Makcik Aisyah tunggu lama. Nak ke mana? Kenapa? Aku ni tak layak untuk kau. Kau betul ke? Bukan Aisyah. Dengar dulu penjelasan aku. Jelaskan apa pun tak guna.